Masya Allah. Boleh. Okay, saya bagi masa 2 ke 3 minit untuk kita invite dulu rakan-rakan yang lain. Mungkin ada tim kita, Hariman dalam grup ke. Okay, kita dah nak mula. Oke, santai. Alright, thank you tuan. Alright. Jom kita remind dulu rakan-rakan yang lain. Yang baru masuk boleh remind dulu. Siapa-siapa yang ada grup, boleh invite dulu rakan-rakan kita. Sebelum tu, untuk yang dah ada dalam ni, boleh tak perkenalkan diri ataupun beritahulah daripada mana. Nak tengok juga. Boleh komen dekat chat. Nak tahu ramai daripada mana ni. Oke, boleh kenalkan diri Ran. Kenalkan diri, silakan. Oke, saya Yunus bin Amail, umur 46, tinggal di Kampung Kenangan Manis, Sandakan Sungai Manila, Sabah. Oh, jauh betul lah. Jauh. Dah. Oh, salam perkenalan Tuan Yunus. Saya baca dekat komen juga, Tuan Yahya daripada JB, Omar daripada Penang, Badril daripada Kelantan, Pian daripada Sandakan Sabah juga Tuan. Arif Oh, daripada Johor, Irfan daripada Johor, sekian Azna saya punya daripada Kedah. peran. Okey, kita ada masa seminit lagi. Din daripada Terengganu. Assalamualaikum. Salam perkenalan semua rakan-rakan saya. Mungkin ada yang first time jumpa. Fiza daripada Melaka. Syahmi daripada Penang. Salam perkenalan semua. Alright. InsyaAllah boleh saya mula. Boleh tak komen? Kalau siapa-siapa yang dah ready, sila komen dekat bahagian chat. Masing-masing boleh. Saya minta mute dulu semua. Lepas ni baru kita buka untuk sesi soal jawab. Okay, lepas tu siapa yang dah ready sila komen ready. Okay. Alright. Saya buka slide. Thank you guys. Okay, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda semua rakan-rakan saya. Dan saya nak ucapkan tahniah dulu kepada korang semua sebab boleh meluangkan masa untuk malam ni. Sebab siapa yang boleh luangkan masa pada malam ni sebenarnya anda semua terpilih sebenarnya. Kita semua yang boleh ada dalam sesi ni kita adalah insan yang terpilih. Jadi insyaAllah saya nak cuba sampaikan apa yang saya ada supaya dapat bagi manfaat lah untuk rakan-rakan saya yang lain dekat luar sana. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hazim Marzuki. Okay, boleh panggil saya Hazim. Okey, saya bekerja sebagai arkitek dan sekarang ni masih lagi bekerja sebagai arkitek. Okay, masih lagi bekerja. Uh, dan saya adalah branch Stonewall sejak tahun 2020. Okey. Dan dari segi sedikit latar belakang dulu saya belajar dekat MSM Kuala Berang masa Form 4 dan Form 5. Saya cerita zaman dulu punya lah. 2008, 2007, 2008. Lepas tu saya sambung dalam Degree of Architecture dekat UiTM Seri Iskandar. Lepas tu saya sambung dekat Master Architecture dekat UiTM Shah Alam. Jadi ada tak sama-sama dekat sini UiTM? Ada tak sama-sama UiTM kat sini? So saya daripada UiTM lah.
Alright, jadi itu sedikit latar belakang sebelum saya mulakan. Jadi pastikan super senior, ada super senior sini. UiTM Penang ada. Alhamdulillah. Apa alumni lah ni. Okay. Alright, jadi uh, pastikan fokus untuk malam ni. Saya nak cuba ringkaskan presentation saya. Dan mungkin ada 30 minit. Mungkin kalau saya terlebih pun saya minta maaf. Junior pun ada. Alhamdulillah, junior UiTM pun ada. Ah, alright. So, kita ada geng-geng alumni UiTM kat sini. Jadi, siapa-siapa yang dekat sini, okay, yang belum lagi join channel Telegram ni, boleh join channel ni. Apa boleh scan QR code ataupun kalau tak sempat nak scan, boleh screenshot dulu. Lepas ni kita boleh scan lah. So, boleh masuk dekat grup apa? Grup support kita dekat Telegram terutamanya sebab dekat Telegram tu ada banyak bahan-bahan marketing kita dekat situ. Lepas ni saya akan go through Telegram juga. Right? Okay, so kita ada main channel ni lah. Okay, boleh screenshot dulu. Okay, saya go through next slide. Okay, berapa income anda dapat jika kita guna dan kongsi? First kali saya nak fahamkan dulu. Dalam Tonewall, okay, saya rasa asas Tonewall masing-masing dah ada lah. Okay, secara ringkas ni Tonewall ni dia simple je. Kita just guna SIM card Tonewall dan kita kongsi kelebihan SIM card Tonewall pada orang lain. Jadi, bila kita kongsi, kita akan dapatlah income tu. Jadi konsepnya ialah kita guna dan kongsi saja. Okay, jadi dekat sini saya ambil contoh lah. Kita dah gunakan SIM card Tanwa dan kita kongsikan kelebihan SIM card Tanwa ni pada 5 orang. Contoh kepada 5 orang saja. So masing-masing 5 orang tu semua dapat 30. Okay, basically untuk SIM card BIS, kita akan dapat komisen 10%. Jadi komisen kita yang akan dapat setiap bulan adalah RM15 sebulan. Dan itu kalau kita kongsikan kepada 5 orang. Apa kata kalau kita share lebih sikit, kita kongsikan kepada 10. Jika kita kongsikan kepada 10 orang user, masing-masing top up 30 juga. Dan kita akan dapat commission 10%, maka kita dapat RM30 setiap bulan. And then kalau katakanlah kita daftarkan 20 orang. Okay. 20 orang tu, semua top up 30, commission kita 10%, kita akan dapat RM60 sebulan. So means kalau kita daftar 20, sebenarnya top up kita dah percuma seumur hidup. Saya sendiri, nombor saya sendiri, saya dah tak top up lebih 8 tahun dah. Sebab apa? Sebab dia dah guna komisen yang sedia ada. So basically kalau kita daftarkan 20, kita dah dapat komisen RM60 sebulan dan RM60 tu kita boleh guna untuk kita punya top up. So handphone kita dah percuma lah basically. Alright. So itu kalau kita guna dan kongsi. Tetapi dekat sini, kita kalau boleh nak buat income yang lebih besar, kita tak naklah sekadar lepas duit top up je, betul tak? Jadi macam mana kalau kita nak buat income tu lebih besar? Kita kena guna kongsi dan duplikasi. Kita tambah satu lagi. Sebelum ni guna dan kongsi je, kita tambah lagi. Guna kongsi dan duplikasi. Okay, basically kalau kita daftarkan 5, tadi kan kita daftar 5 kan? 5 dan kita pastikan 5 orang user tadi, mereka pun buat benda yang sama. Mereka jadi dealer lah. Mereka mau buat benda yang sama. Maka dekat sini kita akan dapat tier yang kedua, 25 orang. Dan tier yang ketiga 125 dan kita boleh dapat income setiap bulan 500 lebih. Katakanlah kita buat pendaftaran 10 dan duplikasi 10 pun berlaku sebab apa duplikasi 10 tu boleh berlaku sebab masing-masing 10 orang yang daftar tadi masing-masing pun ikut training yang sama, dia dapat pemahaman yang sama, mereka pun akan buat benda yang sama. Jadi berlakulah tier kedua 100 dan tier ketiga 1000, kita boleh dapat income 4000 sebulan. Itu kalau saya cerita masing-masing top up 30. Kalau masing-masing top up 60 berapa? Income kita boleh dapat sehingga 8000 sebulan. Itu kalau duplikasi 10. Okay, kalau contoh pula duplikasi 20. Duplikasi 20, kita daftarkan 20 orang, kita pastikan 20 orang ikut training yang sama, lalu proses coaching yang sama, mereka akan ada mindset yang sama, masing-masing pun buat pendaftaran 20, maka dekat sini income kita boleh capai sehingga berapa? 31,620. Itu kalau consider semua top up 30. Kalau semua top up 60, kita boleh dapat income sehingga 62,000. Tapi itu terlalu banyak lah. Mungkin kita rasa banyaknya 62,000. Okay. So sebab tu kan kita letakkan 30 je.
Kita ambil yang minimum. Masing-masing top up 30 pun kita boleh dapat income 31,000 sebulan. Alright, so itu secara ringkas apa konsep tentang guna kongsi dan duplikasi ni. Okay, jadi direction team kita, okay, kita nak bawa satu direction yang sama. Masing-masing dalam ni ada 55 orang sekarang ni. Saya doakan semua boleh dapat income 31,000 sebulan. Sebab kita, tapi kita kena bermula dengan mindset yang sama. Masing-masing kena ada satu mindset, aku nak daftarkan 20 orang yang boleh buat duplikasi. Itu saja. Okay, kita nak kita punya direction, kita nak daftarkan 20 orang yang boleh buat duplikasi. Jadi dekat sini kita boleh dapat income, potensi income kita 31,000 sebulan. Katakanlah 100% tak, kita tak adalah nak katakan 100% ni jadi. Katakanlah 50% je yang jadi. 50% yang jadi kita still boleh dapat income 15,000 sebulan. Katakanlah kita hanya dapat 10% je yang jadi. Duplikasi ni tak jadi 100%. 10% saja yang jadi. Kita still dapat 3,000 sebulan. Dan ini adalah income pasif. Once kita dapat income ni adalah income yang berterusan. So, dia berbeza dengan bisnes lain dekat luar sana. Okey, berbeza dengan bisnes lain kat luar sana sebab dia adalah income pasif, income yang boleh dapat berterusan. Walaupun kita dapat 3,000 sebulan, tapi walaupun kita dah berhenti buat sekalipun, income 3,000 tu tetap masuk setiap bulan. Alright. So, saya nak share juga kenapa kita kena buat tahun wow. Basically ada 6 sebab lah. Okay, masing-masing kena kena betul-betul faham tajuk ni. Sebab apa? Sebab tak ramai yang faham kenapa kena buat tahun wow. Bila dah jumpa peluang ni, mula-mula ambil peluang ni mungkin ingat lagi. Tapi bila dah tak lalui training, dah lupa dah kenapa nak buat tahun wow. Sebenarnya ada 6 sebab yang paling utama lah. Yang pertama sebab modal dia kecil. Serendah RM20 pun kita dah boleh buat income. Sebenarnya serendah RM19.50 pun kita dah boleh buat income. Still kalau kita share kepada orang lain kelebihan SIM card Tanwar, still kita akan dibayar. Company tetap akan membayar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia produk keperluan. Satu produk yang bisnes ni dia tak bermusim. Apa-apa pun jadi, contohnya musim pandemik hari tu. Okay, walaupun musim pandemik pun tetap orang perlukan handphone, orang perlukan data. Sebab itulah penting kalau kita nak ambil satu-satu peluang bisnes, penting kita ambil bisnes yang menggunakan produk keperluan. Orang yang kita sendiri pakai. And then yang seterusnya, maintenance dia rendah. Okay, maintenance dia rendah. Ya, maintenance rendah. Okay. So seterusnya maintenance dia rendah. Kita perlu top up diri kita sendiri je untuk kita dapat income. So maksudnya kalau bisnes lain dekat luar sana ada yang kita kena restock produk and then produk yang berlebihan kita terpaksa simpan dulu, kadang-kadang expired dan sebagainya. Tetapi dalam tahun wow ni produk sekeping SIM card. So senang nak simpan, senang nak bawa ke mana-mana, and then pada masa yang sama kita kita just top up diri kita sendiri saja untuk melayakkan kita dapat income. Siapa contoh yang slide saya ni? Ya, saya nak padam dulu. Okey, terima kasih. Alright, so seterusnya. Okey, dari segi repeat sale. Repeat sale dalam tahun wow dia berlaku setiap bulan. Once orang tu daftar, sekali je kita daftarkan seseorang tu sekali je. Contohlah kita daftarkan adik-beradik kita, mak ayah kita. Okey, mereka guna SIM card ni sekali, kita bagi mereka SIM card ni. Okey, biasanya kalau family saya bagi free je. Macam contoh adik-beradik, family, sepupu, saya bagi je free. Okey, kalau rasa nak suruh orang bayar pun boleh. Tetapi apa yang saya nak highlight dekat sini, kita just bagi orang tu guna SIM card sekali, and then setiap bulan mereka top up, kita akan dibayar. Setiap bulan mereka top up, kita akan dibayar. Maka dekat situlah berlakunya pendapatan pasif tu. Pendapatan yang berterusan boleh dapat setiap bulan. Jadi, katakanlah mereka guna SIM card tu 10 tahun, 10 tahun lah kita akan dibayar. Katakanlah mereka guna SIM card tu 20 tahun, 20 tahun lah kita akan dibayar setiap bulan. Sebab tu saya kata, bisnes platform Tonwow ni, platform telekomunikasi ni, tak jumpa peluang yang sama dekat luar sana.
satu income yang boleh dapat berterusan. Once kita dah daftar seseorang tu, kita buat kerja sekali je, untung tu boleh dapat berterusan. Contoh kalau kita jual baju lah. Kita jual baju ke, suplemen ke, tak kisah. Apa-apa saja barang dekat luar sana, kita jual sekali, kita untung semasa penjualan tu je lah. Tetapi dalam tuan wow, kita dapat untung tu boleh dapat berkali-kali. Dia ibarat macam subscribe punya base lah. Contohnya macam Netflix. Netflix tiap-tiap bulan kita bayar, tiap-tiap bulan lah company Netflix dapat untung sebab tu mereka boleh dapat income sehingga juta-juta kan. Dan bilion dan sebagainya. So dalam tuan luar pun konsep yang sama. Setiap bulan orang top up, setiap bulan lah kita boleh dapat keuntungan. Dan yang menarik lagi, last sekali, pendapatan itu bukan sekadar pendapatan pasif. Dia adalah pendapatan legacy. Apa yang dimaksud dengan pendapatan legacy ni? Pendapatan itu boleh waris. Bayangkan kita dah buat income, kita dah usaha dalam tahun wow ni dalam 2 tahun, 3 tahun yang pertama, kita dah usaha, kita dapat income 5,000 contoh. Okay, 5,000 tu adalah income bila kita dah tiada nanti, kita tinggalkan dunia ni, and then income tu tetap boleh waris kepada isteri dan juga anak. Bergantunglah kita nak letak nama waris siapa. Jadi dekat situlah kelebihan SIM kad Tanah. Saya punya network sendiri, ada seorang network saya ni. Saya ingat lagi nama dia apa? Dia seorang pegawai polis. Dia seorang pegawai polis, saya tak payah sebutlah nama. Dia seorang pegawai polis dan ditakdirkan dia meninggal. Okey, dia meninggal dunia dan sekarang ni isteri dia yang menerima income daripada Tuan Wow. So itulah kelebihan dalam Tuan Wow. Sebab itulah kita kena buat Tuan Wow ni. Alright, dia satu income yang boleh dapat berterusan dan boleh diwarisi. Okey, jadi dalam income ada 3 jenis income yang kita perlu tahu. Active income, hasil income dan juga passive income. Active income ni macam kita bekerja lah. Kita bekerja, kita dapat gaji. Tiap-tiap bulan, hujung bulan kita dapat gaji. Itu active income. Kalau kita dah tak bekerja, tak dapatlah income tu, tak dapatlah gaji tu. Sama juga. Kalau hasil income ni maksudnya kita hasil, kita dapat lebih. Kita dapat buat kurang, kita dapat kurang. Contohnya macam Grab lah. Lagi kita rajin kayuh, lagi banyaklah income yang kita dapat. Itu kategori hasil income. Okey, dalam berniaga pun dia lebih kepada hasil income lah. Lagi rajin kita berniaga, lagi banyak income kita. Okey, so itu kategori hasil income. Dan yang ketiga adalah passive income. Ini yang tak banyak peluang yang sediakan pendapatan pasif macam ni. Alright. Pendapatan pasif ni adalah satu income. Peringkat awal kita tetap kena ada usaha juga, tapi pada satu tahap tu income tu boleh dapat secara berterusan. So macam dalam tahun wow lah, kita usaha dulu and then bila kita dah nak berehat, kita nak berhenti buat sekejap, and then income tu tetap dapat setiap bulan. Saya sendiri, pengalaman saya dah pernah berhenti buat selama 6 bulan. Bayangkan 6 bulan tu saya berhenti buat. Masa tu saya nak fokus pada kerja lah. Saya baru pindah tempat kerja and then saya nak fokus pada pekerjaan dan waktu tu 6 bulan saya langsung tak buat. uh, dan pada masa yang sama saya baru je apa dapat anak yang pertama, so saya memang busy masa tu. So saya tak sempat buat Tuan Wow. 6 bulan saya tak buat Tuan Wow dan setiap bulan company membayar. Alright, itu yang menarik tu. Okey, jom kita mula. Tadi baru introduction. Jadi ini baru saya nak start betul-betul. Jom kita mula. Macam mana nak bermula bisnes Tuan Wow? First kali, saya tak nak cerita teknikal dulu. Saya tak nak cerita macam mana cara nak post dekat Facebook. So, semua tu saya tak nak cerita. Saya nak bermula dengan jadual. Bila kita buat bisnes part time, macam saya lah. Okay, saya rasa majoriti dekat sini buat Tuan Wow ni part time ke full time. Cuba komen. Cuba tulis dekat bahagian chat. Saya nak tengok. Mostly lah. Okay, kebanyakan saya nak baca. Part time. Okay, Tuan Yahya buat secara part time. Omar buat secara part time. Denny secara part time. Fahlisa. So saya rasa majoriti Syahmi buat secara part time. Majoriti buat secara part time. Termasuk saya. Hybrid. So hybrid. Kita kebanyakannya buat secara part time. Partikel. Partikel ni macam mana? So basically saya rasa majoriti kita buat Tuan Wah ni secara part time. Tetapi walaupun kita buat secara part time, tak bermaksud kita kena ambil Tuan Wow ni secara tak serius. Bila kita buat secara part time, kita kena ambil serius dengan part time kita buat.
So macam mana kita nak jadikan benda tu serius? Kita kena bermula dengan buat jadual. Okay, ini benda yang paling penting. Ini yang saya selalu tekankan dekat tim saya. Okay, tekankan dekat tim saya tentang pentingnya jadual. Dalam sehari, masing-masing ada 24 jam, betul tak? Setiap orang ada, Zakwan ada 24 jam, Fiza pun ada 24 jam, Syahmi ada 24 jam, Fahlisa ada 24 jam, Danny, Omar, Tuan Yahya, semua ada 24 jam. Jadi macam mana kita bahagikan 24 jam kita? Macam contoh, saya sendiri bekerja. Saya yakin rakan-rakan saya yang lain pun bekerja dan ambil masa mungkin lebih 9 jam. Dalam lingkungan 9 jam sehari kita spend masa waktu kita bekerja. Pada masa yang sama mungkin kita waktu tidur kita mungkin dalam 6 jam sehari contohlah. Jadi kita ada lebih lagi 9 jam. Kita ada lebih lagi, kita ada extra 9 jam. Jadi katakanlah kita ada extra 9 jam. Soalan saya, berapa jam yang kita sanggup nak spend masa untuk tambah baik kehidupan kita? Yang tu cuba jawab dekat bahagian chat. Saya nak baca. Berapa jam yang kita sanggup spend untuk tambah baik kehidupan kita? Kita ada extra lagi 9 jam. Berapa jam kita nak spend untuk benda-benda untuk kita tambah baik kehidupan kita? Cuba cuba komen dulu. 3 jam. Okey, Tuan Yusof kata 3 jam. Menarik. Okey, lagi. 2 jam, 1 jam. Okey, 1 jam pun sebenarnya dah mencukupi dah. 1 ke 2 jam. Betul. Saya pun sebenarnya setuju. Dalam lingkungan 2 ke 3 jam. Okay, 1 jam pun dah boleh memadai sebenarnya. Alright. Janji kita allocate lah masa. Kita allocate masa tu. Fahlisa 1 ke 3 jam. Ma 1 ke 3 jam. Fiza 1 jam. Omar 1 jam. 2 jam. Okey, jadi benda ni dia terpulang pada masing-masing. Jadi saya tunjuk contoh lah. Ini contoh jadual saya. Okey. Uh, Apa yang saya tunjuk ni adalah sebagai guideline. Okay? Masing-masing boleh ubah ikut keselesaan, ikut jadual masing-masing. Alright, apa yang saya share ni adalah satu guideline untuk masing-masing faham macam mana nak buat jadual. Mungkin saya suka buat jadual macam ni. Sebab apa? Sebab dia lebih jelas. Saya lebih teratur. Saya tahu masa waktu bila nak buat kerja hakiki, bila nak buat part time. So benda ni jadi lebih teratur. Sebab tu penting buat jadual. Jadual ni bukan sekadar jadual, dia membina kita punya disiplin. Okey, jadual ni penting sebab dia bina kita punya disiplin dan pada masa yang sama kita akan jadi konsisten. Sebab tu penting jadual. Apa-apa pun saya lepas saja habis sesi saya ni, masing-masing kena ada jadual. Ada 70 orang sekarang ni. Okey, ada 70 orang. Saya mengharapkan semua ke-70 orang yang ada dalam ni, semua ke-70 orang yang ada dalam ni, lepas habis sesi saya ni, buat jadual. Kena buat jadual. Alright. So kalau saya suka buat jadual harian. Macam ni. Okey. Jadi contoh pukul 6, contohlah pukul 6 sampai 6.30 solat subuh. Okey, pukul 6.30 mungkin kita nak buat status dekat Facebook, nak buat iklan dekat Facebook group. And then pukul 7, 7 suku kita nak siap-siap pergi kerja. Pukul 8 kita masuk kerja sampai pukul 12.45 kita ada dekat office. Waktu lunch, sekejap kita berehat. And then kita buat iklan dekat marketplace. Mungkin buat story dekat Facebook. Okay, and then bila kita pukul 2 dah masuk kerja balik sampai dekat-dekat pukul 6 kita buat iklan balik dekat Facebook. Contoh lah ni. Apa yang saya cerita ni contoh yang jadual yang saya buat. Alright. And then balik mandi, okay, pukul 8 mengaji dan sebagainya. Kita dinner santai dengan family. And then pukul 10 sampai 11.30 mungkin kita dah buat live dekat TikTok. Okay, jadi basically inilah jadual yang saya boleh ulang setiap hari. Dan bila dia ada dalam jadual, kita akan menggunakan masa kita dengan kualiti. Alright, kita tak ada masa yang kita spend yang tak berkualiti. Sebab tu pentingnya ada jadual. Kita tak sempat nak buat benda-benda yang buang masa. Alright, boleh screenshot. Boleh screenshot. Alright. So, siapa-siapa nak screenshot, boleh screenshot untuk jadi panduan. Alright. So, seterusnya. Selesai buat jadual. So total lebih kurang dekat sini dalam 3 jam. Katakanlah tak dapat buat semua lah. Okay, katakanlah saya tak sempat lah nak buat iklan dekat Facebook group. Saya tak sempat lah nak buat iklan dekat marketplace. Tak ada masalah. Buat yang mana sempat. Saya hanya sempat buat live je. So kita spend masa mungkin sehari kita spend masa 30 minit buat live.
Sebuat setiap hari. Mungkin saya tak sempat buat live, saya sempat buat iklan dekat Facebook group saja. Buat yang tu saja dulu. And then bila kita dah biasa dengan satu jadual kita, kita tambah lagi jadual yang lain. Alright? So itu saya punya cadangan lah. Okay, jadi untuk hari ni, fokus saya ialah saya nak share macam mana nak buat live dekat TikTok sebenarnya. Okay, ada banyak cara tadi yang saya share macam mana buat iklan dekat Facebook, macam mana buat status, macam mana buat story, macam mana buat iklan dekat Facebook group. Ada banyak kaedah. Tetapi saya tak boleh cerita semua sebab kalau cerita semua kita tak cukup masa. Jadi saya nak fokus dekat live TikTok sahaja. Okay. So dekat sini macam mana cara nak buat live dekat TikTok. Right. So sebelum tu saya nak share saya punya screen. Ya. Okay. So dekat sini siapa-siapa yang dah apa dah join Telegram ni, okay, dekat Telegram ni kita ada satu main channel. Okay, siapa yang belum join Telegram jangan risau, nanti dalam grup nanti boleh minta lah dengan admin group ataupun introducer masing-masing tentang channel ni. Jadi dekat channel Telegram ni semua dah ada. Dekat channel Telegram ni saya boleh katakan semua dah ada. Saya tunjuk dulu dekat modul yang ketiga. Okay. Modul yang ketiga, blueprint income 31K sebulan. Okay, kita boleh tekan pin dekat atas ni. Atas ni ada satu pin message. Dekat sini lah ada semua macam mana nak buat iklan dekat apa nak buat story dekat dekat kita punya status ataupun dekat kita punya IG, FB dan sebagainya. So dekat sini kita dah sediakan 40 hari posting dekat story. 40 hari posting dekat feed, status. So maksudnya benda tu dah ada dah. Kita tinggal copy paste je. So siapa-siapa yang belum lagi tahu tentang benda ni, gunakanlah apa medium ni sebab semua ayat-ayat tu dah ada dah. Kita dah buat 40 hari punya posting. Hari pertama nak post apa, hari kedua nak post apa, hari ketiga nak post apa sampailah ke hari ke-40. Alright, so semua benda tu dah ada dekat sini. So itu untuk modi yang ketiga. Modi yang keempat pun adalah bahan-bahan marketing juga. Boleh tengok dekat modi yang keempat, senarai channel tambahan. Kat sini dah ada semua info-info yang penting juga. Boleh go through. Siapa-siapa yang belum lalui lagi boleh go through. Yang untuk fokus pada live TikTok, pergi dekat TW Marketing. Okey, dekat TW Marketing ni ada macam mana cara nak iklan dekat Facebook Group, macam mana nak buat iklan dekat Facebook Marketplace, macam mana nak buat live TikTok. So, yang free course marketing punya lah. Jadi dekat sini, siapa-siapa yang nak tahu, boleh tekan dekat TikTok live ni. Alright? Sebab fokus saya nak cerita dekat TikTok live ni. Jadi dekat sini dah ada, kita dah sediakan dah video pertama, macam mana nak faham flow semasa buat live. Okay, and then boleh juga tengok, tonton video Cikgu Aminah Idris. Macam mana nak buat live. Macam mana cara dia buat live. Kita boleh tengok. And then seterusnya, video panduan ringkas untuk set up live. Okay, dekat live kita kena set up satu form. Bila orang tengok live kita, dia akan nampak satu form dekat bawah untuk mereka isi. Bila mereka isi saja form tu, kita akan dapat detail mereka lah. Jadi bila kita dah dapat detail tu, dengan detail tu kita boleh invite dia ke sesi webinar pada pukul 9 malam. Alright? So basically flow dia macam tu lah. Okay, dekat sini. So boleh go through kita punya Telegram ni. Bahan-bahan untuk buat live pun ada. Kita nak guna gambar apa, kita nak explain apa semasa live. Okay, and then apa larangan perkataan dekat live apa benda. Contohnya kalau kita jangan sebut perkataan link ataupun jangan sebut perkataan apa media sosial yang lain. Contohnya kita tak boleh sebut WhatsApp, tak boleh sebut Facebook. So benda tu pun ada dalam ni. So just go through saja. Ini pun kita dah letak dalam bentuk gambar lah. Okay, apa benda yang
Kalau boleh, kurangkan sebut. Okay. Okay, so ini contoh saya buat satu video dekat sini. Video macam mana nak buat background. Biasa kita memang recommend untuk buat live ni untuk ada background tulisan dekat belakang. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang baru join live kita, sebab live ni dia keluar masuk. Okay, live dekat TikTok ni ada orang keluar masuk. Jadi bila orang tu baru masuk, dia tahu kita buat live tentang apa. Alright, sebab itulah penting juga untuk ada background dekat belakang. Alright, so saya ada sediakan juga video macam mana nak buat background tu. Alright. So bila kita buat live, orang tahulah, oh dia buat live tentang cara bina income. Alright. So kita akan tahu orang tu buat live, kita buat live tentang apa. So video ni pun ada step by step dia lah. Alright. So and then dalam live juga penting untuk kita set up form. Okay, ini dekat sini pun kita dah sediakan macam mana cara nak buat beg biru ataupun form biru yang ada link WhatsApp sekali. So, kenapa pentingnya ada beg biru? Sebab beg biru ni adalah dia akan keluar satu form muncul semasa kita punya live TikTok dan biasanya bila orang tekan form tu dia akan bagi detail dia. So dekat detail, bila kita dah dapat detail tu, kita akan gunakan detail tu untuk kita invite dia ke sesi webinar pukul 9 malam. So basically, dalam live, kita tak perlu pun cerita terlalu detail. Dalam live biasanya saya akan share lebih kepada secara ringkas. Kenapa penting kena ada lebih daripada satu sumber income? Kenapa pentingnya bina income kedua? Kenapa penting ada backup plan? So basically saya tak cerita detail sangat tentang Tone Wow semasa live. Bila dia dah isi form, barulah penerangan detail tu akan dibuat pada pukul 9 malam oleh speaker kita, Tuan Hafiz, yang akan cerita lebih detail pada pukul 9 malam tu. So sebenarnya sebab tu senang buat live ni. Sebab kita tak perlu cerita terperinci. Alright. So bila orang nak tahu detail, dia isi form dan dia akan join sesi penerangan pukul 9 malam. Itu sahaja. Alright. So dekat sini dah ada lah video. Miss L ada buat video macam mana nak buat form tu. Alright. Penting untuk ada form semasa live. So basically masa live ni penting untuk ada background, penting untuk ada form. So kita bolehlah cakap je apa yang kita nak cakap. Yang penting tujuan kita untuk orang isi form, untuk mereka tahu form tu tujuan dia untuk penerangan yang lebih terperinci lagi. Alright, so itulah secara ringkasnya. Kat sini ada gambar-gambar testimoni yang kita boleh gunakan. Lepas tu ada akaun-akaun TikTok yang kita boleh follow. Tuan Musab, akaun saya nombor 2, Tuan Afiq, Aminah Idris, Encik Wazi. Boleh follow semua rakan-rakan kita ni. Ini adalah yang antara yang rajin buat live yang kita boleh follow, yang kita boleh belajar daripada mereka. Alright, so bahan-bahan pun ada dekat sini lah. Okey, jadi tips semua ada dekat sini. Jadi saya berbalik kepada slide saya tadi. Okay, jadi saya berbalik pada live saya tadi. Bila kita dah set up semua tadi, macam mana cara nak buat live? Simple je. Kita buka akaun TikTok kita. Tekan button tambah yang nombor 1 tadi. Yang nombor 1 ni. Tekan button tambah. Lepas tu tekan nombor 2. Daripada sini dia ada satu button live. Dan then nombor 3 kita setting dulu live kita. Ada dua setting yang penting. Yang pertama audience control. Biasanya saya akan on lah yang ni. Maksudnya live kita ni untuk 18 tahun ke atas sahaja. And then untuk yang kedua disclose live content. Okay, maksudnya saya akan tick dekat bahagian home brand ni ataupun branded content ni, tick kedua-dua, barulah kita buat live. So nombor 4 kita tekanlah go live. So kita dah boleh buat live. Basically untuk buat live, yang saya tahu info setakat ni 50 follower pun dah boleh buat live dengan syarat akaun TikTok kita tu dah lebih 7 hari. Okay, itu setakat untuk hari ni lah. Untuk akan datang saya tak pasti, mungkin TikTok ada buat perubahan. Sebelum ni nak buat live kena ada 1000 follower. Sekarang ni tak perlu. Okay, buat live 50 follower pun dah boleh. Yang penting akaun tu kena lebih 7 hari. Alright.
Jadi basically itulah kita punya flow. Jadi saya nak tunjuk flow tadi. Bila kita dah buat live, live tu adalah kategori marketing. Okay, live ni adalah kategori marketing. Marketing ni ada banyak lah. Contohnya kita nak blast dekat WhatsApp ke, kita nak buat status Facebook ke, kita nak buat story ke, TikTok live ke, itu adalah TikTok live ni adalah salah satu kategori marketing. Jadi, jadi bila kita dah buat live, bila orang dah isi form yang saya bagi tahu tadi, kita dah dapat detail dia, nama, email, nombor telefon. Detail tu penting. Sebab apa? Detail itulah kita akan gunakan untuk kita letakkan ke dalam website webinar kita, iaitu website bijakbuatduit.com ni. Bila kita masukkan detail dalam tu, maka orang tadi yang bagi detail tu, dia akan dapat link penerangan pukul 9 malam. Siapa yang akan WhatsApp dia? Admin yang akan WhatsApp dia link penerangan tu. Jadi bila dia dah terima link penerangan tu, dia akan join pukul 9 malam, dia akan dengar penerangan tu, maka dekat situ katakanlah dia berminat. Okey, bila dia berminat nak beli SIM card, maka admin akan bagi kita boleh guna ayat follow up yang kita dah sediakan macam mana cara nak beli SIM card secara online. So maksudnya kita just bagi ayat untuk beli SIM card je. Okey, dan dia buat pembelian dekat online, kita tak perlu pergi post sebab staff yang akan bantu kita post. Alright. So kita dah sediakan ayat dah macam mana nak bagi lepas habis sesi penerangan webinar 9.30 kita dah boleh blast ayat yang untuk beli SIM card. Kalau dia berminat dia beli, kita tak perlu post, staff yang akan tolong post bagi pihak kita. Katakanlah SIM card tu dah sampai. SIM card tu dah sampai, macam mana dia nak daftar? Kita just bagi link pendaftaran kita, maka dekat situ dia buat self register sahaja. So, dia dah register sendiri, kita tak perlu susah-susah nak daftarkan dia sebab dia boleh buat self register. Kita bagi sekali video panduan lah. Kita just bagi video panduan dan dia buat self register sahaja. Dan bila dia dah register, dia tak tahu macam mana cara nak buat. Okay, so kita just invite dia ke dalam sesi training. So bila dia dah follow sesi training tu, insya-Allah dia akan faham macam mana cara nak bermula. Dia akan faham ekosistem ni macam mana secara keseluruhan. So, dia akan faham apa yang dia perlu buat, marketing apa yang dia boleh buat. So bila dia dah buat marketing, dia akan go through flow yang sama. Bila dia buat marketing, dia dah dapat detail, dia akan invite detail tu ke dalam webinar. Kalau orang tu nak beli SIM card, just bagi link untuk beli SIM card. Bila dia ada order, SIM card dah sampai, just bagi link pendaftaran. Bila dia dah daftar SIM card dah aktif, dia nak tahu macam mana cara nak buat, bagi dia link untuk join training. So flow tu dah ada dah. So kita tak perlu buat training, kita tak perlu registerkan dia, kita tak perlu apa post SIM card, kita tak perlu buat penerangan sebab semua tu dah tersedia dalam ekosistem kita. So saya harap jelas lah dari segi ekosistem dekat sini. So kita follow je sistem. Jangan ingkar sistem. Follow saja sistem yang dah tersedia. Alright. So dekat ekosistem, website ni dekat Telegram tadilah. Ini website ekosistem. So siapa yang dah daftar, dia boleh masuk ke dalam website ekosistem ni. Okay, so sedikit testimoni macam mana Fatih Shauki umur 23 boleh dapat income pasif 5,000 sebulan. Amirah Hanim boleh masih umur 29 6,000 sebulan seorang suri rumah. Puan Marcelina orang Indonesia pun ambil peluang ni boleh dapat income 3,000 sebulan. Tuan Ilham ni adalah seorang OKU yang berada atas kerusi roda pun boleh buat income 4,000 sebulan. Tuan Yazid seorang pegawai polis boleh buat income sehingga 10,000 sebulan. Nampak tak? Puan Yazid. And then Abdul Halim. Okay, student pun boleh masuk. Student lagi dah boleh dapat income 13,000 sebulan. And then saya sendiri walaupun buat secara part time. And then Tuan Hafiz tak cakap lah antara orang yang income yang terbesar dalam Tuan Wow ni. Okay, saya bukan dekat sini sebagai pakar motivasi. Saya hanya dekat sini untuk berkongsi saja. Saya tak pandai bagi-bagi semangat. Okay, saya tak pandai nak bagi-bagi semangat. Tapi ya, saya tak rasa semangat tu penting. Pada saya, semangat tu nombor dua. Yang penting ialah disiplin. Sebab itulah benda yang pertama saya tekankan tadi ialah pasal jadual tadi. Bila kita dah ada jadual,
kita dah ada disiplin, dekat situ kita akan bina konsistensi kita. Bila kita dah konsisten, dekat situ lah kita boleh sukses. Semangat tu dia akan turun naik. Okay, sebab tu saya tak depend dekat semangat. Pada saya, lebih penting disiplin tu. Alright? So, kita ada sistem support. Sistem support kita akan buat setiap hari Isnin boleh datang jumpa saya dekat Elmina, siapa yang berdekatan lah. And then hari Rabu boleh datang jumpa Tuan Hafiz dekat HQ. So kita ada buat dua lah sistem support. Saya sendiri buat, Tuan Hafiz pun buat. Setiap minggu. Setiap minggu akan ada. Boleh datang jumpa depan-depan. And then online pun sama. Setiap minggu, almost setiap hari kita ada sesi coaching. Contohnya macam hari ni, minggu ni dengan saya, minggu depan dengan Tuan Halim, minggu satu lagi dengan Tuan Zul, Tuan Azmi. So kita akan tukar-tukar speaker dan tajuk-tajuk berlainan. Even Tuan Hafiz pun ada buat hari Selasa tak silap saya. So hampir setiap hari ada training sebenarnya. Alright. So okay. So penting juga untuk kita buat to-do list ni. Okay. Masing-masing kena ada to-do list. To-do list ni adalah satu senarai ringkas. Apa yang kita nak buat setiap hari. Live ke, status ke, kita tanda lah. Kita rasa kita nak buat live. Apa yang kita nak buat setiap hari, to-do list ni adalah satu senarai ringkas yang kita boleh tengok setiap hari. Kalau boleh kita jadikan wallpaper kita. So, kita boleh tahu, oh hari ni aku belum lagi buat status. Hari ni aku belum lagi buat iklan. Hari ni aku belum lagi buat story. Contohlah. Alright, so ini adalah contoh. To-do list ni adalah satu benda yang penting juga. Alright, so sebelum saya nak teruskan sesi soal jawab ni, saya nak panggil lah speaker kita, uh, kata-kata apa daripada sahabat saya. Sahabat saya ada tak dalam ni? Tuan Nazmi. Tuan Nazmi dah bersedia ke? Dah. Alright, so Tuan Nazmi ni adalah salah seorang rakan saya yang baru-baru ni kami jumpa last dekat Korea. Okay, kita dapat pergi bercuti Korea disponsor oleh Tuan Wow. So, saya dengar tahun ni 2026 ni akan ada satu percutian yang mungkin kita akan buat dekat Jepun dan insya-Allah rakan-rakan kita yang ada dalam ni 65 orang yang ada dalam ni semoga korang semua dapat pergi Jepun pula tahun ni. Kita jumpa dekat sana juga. So, Tuan Azmi ni adalah salah seorang yang pun kata leader Tuan Wah yang berjaya lah boleh capai ke Korea. So jom saya nak jemput Tuan Azmi untuk bagi sedikit lah kata-kata apa kata kata-kata semangat lah untuk rakan-rakan kita ni. Saya pin. Okay, so thank you Tuan Hazim, okay, bagi spotlight kat saya untuk saya cakap malam ni. So basically, hopefully mereka yang join malam ni dapat sesuatu lah daripada Tuan Hazim. Yang benda yang saya rasa macam sangat-sangat penting untuk kita semua nampak dan kita ambil apa? Kita ambil keputusan untuk kita buat dalam bisnes ni adalah kita kena tahu kenapa kita buat bisnes ni. Okay, kenapa kita decide untuk kita buat bisnes ni. Even macam tadi awal-awal pun Tuan Hazim ada share kan, kenapa kita buat bisnes ni. Sebab bisnes ni boleh bagi kita pendapatan yang berterusan. Bisnes ni boleh bagi kita passive income. Bisnes ni juga boleh bagi kita income kita tu boleh diwariskan. So bila kita tahu kenapa kita buat bisnes ni, benda ni akan push kita untuk kita terus buat bisnes ni. Yes, of course dekat dalam bisnes ni kita ada fasa turun naik kan. Ada fasa kita rasa nak give up, ada fasa kita rasa semangat. So kita akan lalui fasa tersebut kan. Even teknik marketing pun sentiasa berubah-ubah daripada semasa ke semasa kan. So kalau kita cakap dalam tempoh yang sekarang ni, benda yang saya boleh share adalah untuk semua orang. Ada berapa orang yang dalam ni? Ada 62 orang ni ambil peluang at least belajar untuk kita buat TikTok live kan, ikut yang teknik yang Tuan Hazim share kan tu. Sebab TikTok live adalah benda yang sangat efektif dan juga efektif ni benda yang betul, efisien ni juga menjimatkan masa kita lah. Efektif dan efisien untuk kita semua try, untuk kita semua cubalah, okey, dekat dalam bisnes ni. Dan kalau tanya saya sendiri, sorry. Dan kalau tanya saya sendiri kenapa saya buat bisnes ni, tuan-tuan puan, sebab kita sangat susah untuk kita jumpa bisnes yang boleh bagi kepada
kita dua jenis income, active income dan juga passive income. Mostly business, biasa kalau kita jual sekali, kita cuma untung sekali je. Kan? Kita kena jual banyak, baru kita dapat untung besar. Nak jual banyak pula, sampai ada yang kena modal besar sebagainya. Kan? So, sangat susah untuk kita jumpa bisnes yang boleh bagi kita keuntungan berterusan. So, mungkin ada yang kuat fikir yang, okay, kita cuma untung berapa sen je top up. Kan? Mungkin kita fikir, okay, kita cuma untung berapa sen je top up. Kenapa nak buat bisnes ni? No, kita kena ubah mindset kita. Kita fikir, kita fokus kepada active income. Active income ni maksudnya kita apa? Kita registerkan orang, kita jual SIM card. Saya tak suka guna istilah jual SIM card. Kalau orang tanya saya, bisnes ni jual SIM card ke? Bagi saya, bisnes ni bukan tentang jual SIM card. Bisnes ni adalah kita educate orang kenapa orang kena tukar SIM card. Kan? So, bila kita fokus kepada bonus fast track kita tu, so automatic income apa commission top up kita tu akan automatic bertambah. So kita fokus yang tu fasa awal dulu, tak apa, it's okay. Jelas tak apa saya cakap apa? Jelas. So kita fokus dekat situ dulu sebab bonus fast track ni ibarat kita jual sekali untung sekali lah. Okay, tapi yang selepas tu yang income commission top up tu yang akan berikan kepada kita passive income. So benda tu dia akan bergerak seiring. Okay. So kalau tanya saya sendiri, sangat-sangat penting lah macam Tuan Hazim share tadi tu, penting untuk kita ada jadual kan. Kita sangat-sangat penting untuk kita ada jadual. Cuba tengok Tuan Hazim pun 6:30 pagi pun beliau dah on dah. Dah live dah. Pukul 6:30 pagi dia dah ready dah live. Okay. So fokus kepada fast track, fokus kepada kita punya jadual, malas macam mana pun kita cuba. Yes, mungkin fasa awal kita buat belum menjadi. Bukan tak berjaya tapi belum menjadi. Tapi it's okay, by the time kita akan keep improving. Keep improving daripada semasa ke semasa dan ikut kemampuan kita lah apa yang kita boleh buat. Kalau sehari kita cuma ada 30 minit untuk kita live ke sebagai contoh, yes, gunakan 30 minit untuk kita live contoh. Kalau sehari kita ada sejam, mungkin kita boleh buat sejam. Kita kena tune sikit mindset kita yang kita buat bisnes ni untuk apa kan. So walaupun ada yang kata bisnes ni buat part time, mindset kita tak boleh kita ada mindset okay, kita buat bisnes ni part time, kita pun nak buat part time sambil lewa. No, dalam bisnes you have to give, kita kena bagi jiwa kita, hati kita kan, hati, jiwa dan juga diri kita sendiri, baru boleh kita menang. Sebab bisnes ni dia ibarat perang tuan-tuan dan puan. Kalau kita pun macam lemah gemalai, kita tak akan menang dalam peperangan. So dalam perang ni, bisnes ni ibarat perang. Ingat, bisnes ni ibarat perang. Kalau kita lemah gemalai, kita akan kalah lah. Kita akan kalah dengan diri kita sendiri. Bukan kalah dengan orang, kalah dengan diri kita sendiri. So kita fight sampai menang. Walaupun kita belum lagi menang, mungkin tak sebanyak orang lain. It's okay. Yang penting adalah kita menang melawan diri kita sendirilah. Melawan rasa lemah, rasa malas untuk kita nak buat something. Okay tak? Tak ada apa-apa Okay. soalan pada tuan. Saya sebenarnya saya nak borak dengan Tuan Azmi lah. Saya rasa saya tertarik dengan ayat Tuan Azmi tadi. Kita buat bisnes ni kita nak lawan diri kita sendiri. Bukan nak fight orang lain. Kita nak lawan diri kita sendiri. So saya rasa saya sangat setuju lah dengan benda tu. Cuma okay, kita ada soalan. Boleh tak saya tanya soalan? Kita Boleh. Tuan Azmi jawab lah. Boleh. Saya senang je. Kalau ada soalan saya pass dekat Tuan Azmi je. Okey. Boleh tak kalau live tak tunjuk muka sebab pemalu? Okey, kalau tanya saya, kalau Soalan tanya daripada pendapat Fiza. peribadi saya, boleh. Dalam live ni, tuan-tuan dan puan, boleh anda nak buat live tak tunjuk muka pun boleh. Tapi kita kena faham, hakikatnya orang, bila kita bercakap dengan orang suka tahu nak tengok muka kita, nak tengok reaction kita kan. Hakikatnya macam tu. Tapi kalau fasa permulaan, kita nak mencuba, boleh je kita buat. At least kita buat tu, kita punya target, mungkin tak dapat close SIM card lagi. It's okay. Tapi target kita, at least kita pecahkan tembok ketakutan kita. Faham tak? Kita just buat je. Even pernah je saya live, tak ada close pun. Tapi kita buat sebab apa? Niat kita nak improving daripada semasa ke semasa. Faham tak? So, boleh nak buat tanpa tunjuk muka, boleh, tak ada masalah. Ramai je orang yang buat tanpa tunjuk muka. Kalau boleh saya sebut nama, boleh ke saya sebut nama contoh? Boleh. Orang boleh tengok. Mungkin boleh tengok. Untuk Ni yang belajar. misal saya review Mungkin boleh tengok Puan Aminah Idris sekarang dia tak tunjuk muka. Okay, mungkin boleh tengok cara beliau pun tak tunjuk muka juga. So boleh. Nak kata tak boleh tu, benda tu boleh. Try je buat. Dan yang penting bagi saya dalam konten live ni adalah dalam bila kita live ni adalah kita kena ada konten yang betul lah. So nak dapat konten yang betul tu kita kena faham produk, tengok review orang lain punya live macam mana semua.
Okay, so Betul. Ya. boleh ke tak boleh tunjuk muka? Yes, boleh. Tapi pastikan kita punya konten tu bagus. Orang boleh tertarik untuk nak dengar lagi berkenaan dengan konten kita. Okay? Betul. So sebenarnya basically kalau cakap pasal live tak tunjuk muka ni, saya sendiri pun melalui fasa yang sama. Pada mulaan saya memang live tak tunjuk muka. Saya rasa hampir sebulan juga saya buat live tu tak tunjuk muka. Lepas Hmm. tu dah ada keberanian nak bercakap, baru dah saya start tunjuk muka. Tapi yang penting, kalau rasa tak yakin, buat live tu, kita kena ada skrip. Dekat sebelah tu, letak siap-siap skrip apa yang kita nak sampaikan. Supaya kita tak tergagap-gagap lah masa live. So, itu Betul. tips lah. Dan soalan seterusnya, Tuan Azim, lead yang kita dapat tu, kita register terus diorang untuk webinar ke atau kita contact dulu? Okay, terpulang kalau saya lead yang saya dapat tu better kalau dia sebenarnya form yang kita buat tu dia akan direct masuk ke WhatsApp kita. Untuk yang dalam video dalam Telegram tu lah. Jadi dia akan WhatsApp kita dulu so kita boleh reply dia and then kita masukkan lead tu dalam website tu lah. So basically kita boleh contact dululah. And then soalan seterusnya. Baru-baru ni TikTok banyak perketatkan beberapa hal berhubung buat live di TikTok. Boleh kongsi dan ulas tentang perkara-perkara baru. Contoh live kena tunjuk muka. Mungkin Tuan Nazmi nak jawab soalan tu? Okay. So, nak jawab soalan berkenaan dengan violation TikTok. Okay, so kena faham TikTok ni dia ada AI yang boleh detect akaun kita ni cakap apa-apa semua. So, benda yang berkenaan dengan tunjuk muka ni, jujur saya nampak ada je orang live yang boleh, yang tak tunjuk muka, tak kena violation pun buat masa ni lah. Ada je saya nampak yang tak tunjuk muka tapi boleh je live, tak kena. Tapi yang kena violation ni adalah bila kita overclaim sesuatu. Contohnya okey, masuk masuk sini confirm dapat RM3,000 sebulan. Perkataan-perkataan yang macam kita overclaim memang TikTok dia ada dia punya AI. Contoh macam saya bagi tahu benda yang saya pernah kena bila saya cakap okey dalam sesi penerangan malam ni anda akan dapat tahu rahsia bagaimana nak jana RM3,000 ke RM15,000 sebulan. Kita dengar benda tu macam tak ada apa kan. Tapi bila kita keep ulang benda tu 2-3 kali, TikTok akan detect yang kita sedang claim yang siapa yang masuk malam ni memang confirm lah akan dapat 3 ke RM15,000 sebulan. So kita tak boleh cakap macam tu. Kita just boleh cakap okay malam ni ada sesi penerangan bisnes ni anda boleh tengok sendiri bagaimana mereka jana 4 ke 5 angka itu boleh. Faham tak? Kita tak boleh nak overclaim ataupun kita terus kata okay benda macam ni confirm dapat macam ni. Kalau buat macam ni boleh dapat macam tuan ni RM10,000. Tak boleh, kita tak boleh cakap macam tu. Kita just boleh cakap tengok brother ni income berapa. Macam tu lah. So benda yang saya nampak common dekat TikTok, kita jangan overclaim. Okay, boleh ke jawab ke soalan tu? Okay, saya rasa menjawab soalan tu. So basically dekat dalam Telegram pun kita ada sediakan lah apa perkataan-perkataan yang kita kena elakkan. So elakkan perkataan-perkataan yang overclaim lah. Basically elakkan perkataan yang overclaim. Jangan sebut media sosial yang lain. So kena fokus cara nak belajar buat live ialah kita kena tengok orang lain buat live. So basically macam tu lah. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Betul. Tulis terus. Boleh share apa yang kita perlu cakap ketika live? Apa flow dia supaya audiens stay dan isi form? Okey, ini soalan daripada Tuan Alfian. Saya jawab soalan ni. Untuk semasa live, dia sebenarnya dia tak ada spesifik apa apa yang saya cakap ni semestinya kena buat yang tu. Sebab dia memang ikut kreativiti masing-masing. Dan basically dekat dalam Telegram dah ada dah, kita dah sediakan skrip dah. Okay, skrip untuk buat live tetapi itu sekadar panduan. Bila kita buat live tu sebenarnya dia bergantung pada kreativiti kita. Macam contoh saya sendiri yang saya suka tekankan semasa live, apa yang saya suka bagi tahu semasa live ialah saya akan share tentang pentingnya ada lebih daripada satu sumber pendapatan. Itu antara poin yang saya akan sebut. Yang kedua, kena ada backup plan. Kalau apa-apa jadi dekat income yang pertama, kita dah ada income kedua. Kalau belum ada lagi backup plan, jom kita dengar penerangan malam ni. So basically yang itulah saya akan tekankan. And then saya akan relate balik. Masa tahun 2020, 2021 ramai orang kena buang kerja. So masa tu apa yang kalau kita berada dekat tempat dia orang tiba-tiba kita kena buang kerja, apa persediaan kita?
Itu antara benda-benda yang saya akan share semasa live. And then kalau orang nak tahu ni peluang apa, saya akan share juga secara ringkas je saya akan share. Ini adalah satu company yang ini adalah affiliate telco, iaitu company yang dinamakan Tonwow berkolaborasi dengan syarikat gergasi dekat Malaysia iaitu Celcom Digi. Dan selama ni kita pakai handphone jadi satu bebanan. Kali ni kita nak convert handphone kita jadi satu aset yang kita boleh dapat income setiap bulan. So basically dalam live saya akan sebut macam tu lah. Siapa yang biasa tengok live dia akan tahu lah saya akan ulang je benda yang sama. Jadi untuk tahu lebih detail lagi, cuba follow rakan-rakan kita yang buat live, tengok macam mana isi-isi yang diorang guna. Tuan Alfian boleh tengok, antaranya Tuan Nazmi punya live, saya punya live, dan then rakan-rakan yang lain boleh belajar, ambil poin-poin yang sesuai. Okay, soalan seterusnya, macam mana nak layan komen-komen yang toksik dalam live? Soalan yang menarik, saya rasa Tuan Saleh bagi satu soalan yang menarik. Ini adalah benda yang mengganggu lah semasa live. Bila masa live, ini benda yang mencabar. Jadi soalan ni saya nak bagi kepada Tuan Azmi untuk jawab. Okay, so Silakan. untuk kebiasaannya kalau komen yang toksik ni kita tengoklah komen apa kan. So ada juga soalan yang didesak kan untuk kita jawab. So kebiasaannya saya mute je kawan tu sama-sama. So saya just tekan, saya mute. Saya tak nak komen tu mempengaruhi orang lain lah. Okay, tapi kebiasaannya kalau diorang desak kita cakap insyaAllah saya akan share selepas ini. So pastikan anda stay tune. So bila mereka, kita suruh diorang stay tu, bila kita suruh diorang stay tu, kita kena pandai-pandai lah tune bagi diorang lupa. Bagi diorang lupa soalan tu. Faham tak? Tunjuk testimoni ke. Tu saya punya style lah. Kalau Tuan Hazmi buat macam mana? Komen-komen toksik. Kalau saya untuk komen-komen toksik ni, saya biasanya dalam live, kita boleh setting perkataan-perkataan yang kita tak nak orang tanya. Dia ada satu function yang kita boleh set supaya orang bila dia komen, benda tu tak keluar dekat bahagian komen. Kita boleh filter lah. So basically saya akan letak macam scam, macam benda-benda yang kita tak nak orang sebut. So kita letak siap-siap dekat bahagian filter. So bila dia komen benda tu tak akan keluar dekat bahagian chat. Tapi katakanlah ada juga yang terkeluar yang mungkin kita terlepas pandang. Yang tu kalau soalan dia keterlaluan, saya macam Tuan Azmi juga, kita boleh block orang tu supaya dia tak ganggu live kita. Ataupun kalau kita rasa kita boleh jawab dengan tenang, kita cuba jawab untuk fahamkan dia. Sebab soalan dia ada dua. Satu soalan provokasi. Kalau soalan provokasi, saya rasa better block je. Tapi kalau soalan tu lebih kepada dia nak faham, yang tu kita cuba fahamkan dia. Itu saya rasa saya punya pendekatan macam tu lah. Okey, seterusnya ada Tuan Ashraf tanya, boleh ke explain lagi pasal fast track? Yang tu Tuan Nazmi boleh jawab. Fast track. Betul. Ah, Okay, so basically, sebab tu saya suka siapa dalam bisnes kita bukan jual SIM card tau. Kalau jual SIM card kita ada untung runcit, faham tak? Kita ada untung. Maksudnya kalau SIM card tu, contoh kalau SIM card tu harga RM10, kita dapat, mungkin harga kita dapat RM8. So kita dapat untung RM2 lah. Itu kalau kita jual SIM card. So kita kata untung runcit lah. Tapi dalam SIM card ni, kita bagi untung fast track. Untuk fast track ni adalah keuntungan bila mereka ni berjaya register SIM card tu bawah kita. Okey, keuntungan bila kita berjaya register SIM card tu di bawah kita. So, kita jual SIM card tak ada untung. Yang penting adalah bagaimana kita nak bagi dia register SIM card tu lah. Okey, so SIM card Lite harga dia RM19.50. Saya bagi yang basic yang asas, bukan campaign punya ni. So, kita untung fast track RM9 bila dia berjaya register anda kita. SIM card Pro RM49.50. Kalau diorang berjaya register SIM card tu di bawah kita, kita akan untung RM15. SIM card Biz harga RM128. So bila mereka ni berjaya register di bawah kita, maka kita akan dapat keuntungan RM50. Nah, itu yang kita panggil sebagai fast track. Itu benda tu kita panggil active income kita lah. So fasa awal kita tak apa. It's okay untuk kita tanam mindset fokus fast track. It's okay, tak mengapa. Okay, itu bagi saya lah. Okay, ada lagi soalan. okay. So basically dalam Tonwow dia ada dua jenis income. Yang pertama income fast track yang kita boleh dapat. Contohnya kita daftarkan BIS dapat RM50 setiap seorang yang daftar BIS. Katakan kita daftar 10 dapat RM500. So itu fast track. So and then yang kedua income passive yang kita dapat setiap bulan. So dia ada dua income passive dan juga passive income dan juga fast track tadi.
Alright, soalan seterusnya. Bagaimana tuan kembangkan tim sehingga tier 1, 2, 3 boleh menaja 20 dealer? So, untuk soalan Infinix ni saya jawab. Untuk soalan Infinix, macam mana kita nak kembangkan tim kita? Okay, sebenarnya cara nak kembangkan tim, dia berbalik kepada kita punya ekosistem tadi. So, siapa-siapa yang dah daftar Tuan Wow, yang dah aktifkan SIM card Tuan Wow, pastikan kita invite mereka ke dalam sesi training. So bila dia orang semua melalui fasa training, insya-Allah dia orang akan buat duplikasi tu. So sebab itulah setiap daripada kita kena ada satu, kena follow je ekosistem yang kita sediakan. Bila kita daftar saja, pastikan orang yang kita daftar tu masuk ke dalam sesi training. Alright. So dekat situlah boleh kita kembangkan kita punya tier 1, 2 dan 3 tu untuk menaja 20 orang dealer. Soalan seterusnya, macam mana nak dapat link register? Link register tu boleh dapat dekat apps. Okey, Syafiqah boleh dapat dekat apps. Dekat apps, bila kita buka apps Tuan Wow, dekat bahagian bawah belah kanan ada bahagian business. Dekat situ dah ada link untuk kita register. So, link tu lagi yang kita akan bagi pada kita punya prospek untuk dia orang daftar. Boleh pecahkan peratus tendensi dapat prospek dari media sos, TikTok, FB dan FB Market. Okey, saya untuk soalan Tuan Saleh, peratusan tendensi dapat prospek dari media sosial, TikTok dengan Facebook Market, pada saya peratusan dia lebih kepada TikTok. Peratusan lebih kepada TikTok. Sebab apa? Sebab TikTok ni kelebihan dia, especially kalau buat live. Contoh, macam saya, pengalaman saya, buat live dalam lingkungan, dalam satu sesi buat live 30 minit, boleh ada possibility untuk dapat 30 ke 50 prospek. Satu sesi live. Bayangkan. So dekat Facebook, belum tentu lagi. Kat Facebook mungkin kalau kita punya iklan tu viral, iklan kita tu menjadi, orang nampak iklan kita, uh, akan ada lah potensi untuk orang PM kita. Tetapi uh, tak sebanyak dekat TikTok. Saya rasa dari segi peratusan tu 70% lebih banyak dekat TikTok. Apa perbezaan SIM card tu? Ada harga yang murah dan harga yang mahal. Okey, yang ni untuk perbezaan SIM card. SIM card dia ada, kita ada 3 jenis. SIM card Lite, SIM card Pro dan SIM card Biz. Okey, SIM card Lite berharga RM19.50, SIM card Pro berharga RM49.50 dan SIM card Biz RM128. Beza dia dari segi kelebihan semua sama. Okey, ada takaful. Cuma perbezaan dari segi inilah. Contohnya takaful lebih rendah, SIM card Lite untuk SIM card Pro sederhana dan SIM card Biz yang maksimum lah. And then dari segi commission. Commission yang paling tinggi adalah SIM card Biz. And then commission yang paling kecil ialah SIM card Lite. Tapi walaupun kita bermula dengan SIM card Lite, kita boleh upgrade bila-bila masa. So, itu untuk menjawab persoalan yang ni. Dan itu saja soalan yang kita ada. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Kita layan soalan dulu malam ni. Kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh tanya dekat bawah. Cara upgrade. Cara upgrade boleh upgrade dekat apps. Okay, dekat apps. Kalau kita buka apps apa? Uh, Tone Wow. Tone Wow 2.0. Sebenarnya kita ada video dah untuk cara upgrade tu. Alright, kalau kita buka Tone Wow 2.0. Dia dekat bahagian business tak silap saya. Sebab ni apps yang baru. Okay, bahagian business. Dekat bahagian business tu dia ada dua. Rank upgrade dan juga upgrade SIM. Okay, so ada dua kaedah untuk yang dah daftar SIM card. Contoh dia dah daftar SIM card Lite. And then dia nak upgrade kepada Biz. Dia kena guna kategori rank upgrade. Maksudnya dia upgrade ranking dia lah. Manakala satu lagi, kalau dia belum lagi SIM card tu belum lagi berdaftar, okay, SIM card Lite tu belum lagi berdaftar, dia boleh guna upgrade SIM dekat bahagian kanan sekali. Contoh nampak tak nampak?
So boleh tengok sendirilah dekat app nanti. Alright. Okay, seterusnya. Untuk SIM card Pro, dia dah ada data. Okey, Tuan Irfan, untuk SIM card Pro dah ada data yang 75 gig sebulan. Manakala untuk SIM card Biz tu dia dah ada data berapa? 60 gig. 240. 240 gig, RM60. So dia dah ada data dah siap-siap dalam tu. Perjumpaan setiap minggu tu akan diupdate dekat mana ya? Contoh tempat dan masa semua tu. Akan update dalam grup. Dalam grup WhatsApp tu Ashraf dah masuk grup ke belum? So dia akan update nanti Tuan Ismadi biasanya akan update dalam grup lokasi dan juga tempat. Tapi basically memang tempat yang sama lah setiap hari Isnin dekat Elmina, Zeus Coffee dekat Elmina Lakeside Mall pukul 10 pagi, 10.30 pagi. Hari Rabu dekat HQ pukul 2 petang. So kita akan buat setiap seminggu 2 kali. Hari Rabu Tuan Hafiz ataupun Master Jack, hari Isnin saya. Cara nak link channel Telegram. Yang tu channel Telegram tu tadi saya ada mungkin boleh tanya dalam grup juga. Okay, nanti kita akan bagi link dalam grup. Okay, ni saya bagi soalan pada Tuan Azmi. Ada cara ke nak tarik audience dalam live berbanding kita buat terus masuk live? Aku masuk buat terus masuk live maksudnya. Maksudnya saya rasa maksud dia kita tarik audience tu mungkin kena follow orang lain dulu ke. Oh, faham. So kalau tanya saya sendiri, saya ada buat beberapa testing jugalah. Okey, benda yang testing saya tengok, yang pertama, betul lah apa yang Tuan Hazim share tu kena ada background. Background tu penting lah dan kena letak tajuk yang betul. Contoh antara tajuk yang dulu tak selamat tapi sekarang saya nampak benda tu dah selamat adalah siapa yang nak jana RM3,000 sebulan. Bekerja student di rumah, bekerja student di rumah, bisnes diri, pesara. Itu antara benda yang kita boleh letak dekat background lah. Okay, itu antara contoh sebab bila orang masuk orang akan stay. Itu kalau tanya saya lah. Yang kedua, sekejap, tengok balik soalan ni. Macam nak tarik audience dalam live berbanding kita buat terus masuk live. Okay. Yang kedua, kita kena faham TikTok dia ada dia punya AI. So sebelum kita nak buat live tu, kita kena memastikan akaun kita ni hidup. Apa maksud akaun kita ni hidup adalah akaun kita ni aktif. Kita tak boleh guna TikTok ni baru-baru terus buat live. Tak boleh. So maksudnya akaun kita ni hidup ni maksud kita kena ada like, kita kena ada komen kat akaun orang lain. Tak kisah akaun orang mana kan. Kita ada repost supaya TikTok ni tahu yang akaun kita ni memang akaun real yang kita guna. So bila TikTok tahu akaun kita ni akaun real yang kita guna, bila kita start live 5 minit yang pertama tu kalau tak ada apa-apa violation ataupun perkataan yang boleh menyebabkan kita kena violation, 5 minit yang pertama tu biasanya TikTok akan FYP kan kita punya live tu. So bila dah live kita tu dah FYP, 5 minit pertama tu adalah crucial part. 5 minit pertama adalah crucial part yang pastikan orang akan stay ataupun tak stay. So 5 minit pertama waktu orang tengah kemuncak tu kita kena ada dah topik apa yang kita nak cakap dan kita nak buat orang stay dekat dalam live tu. Faham tak maksud saya? So kena pastikan akaun kita tu hidup lah. Kita ada share, kita ada repost, kita ada like, kita ada komen akaun orang supaya TikTok ni tahu akaun kita ni hidup, ada content dan bila kita live, TikTok boleh FYP kan kita punya live tu. Clear tak? Di samping kita jaga kita punya tajuk lah. Antara tajuknya siapa nak RM3,000 sebulan. Tu kalau tanya saya lah pendapat saya. Kalau pendapat Tuan Hazim macam mana? Saya setuju sebenarnya. Kita kena sebelum kita buat live tu kita kalau boleh kita pastikan akaun kita tu akaun yang aktif lah. Okey, bukan semata-mata buka akaun tu untuk buat live saja. So kalau boleh kena ada jugalah video VTT beberapa video supaya bila orang tengok live kita dia akan singgah dekat kita punya akaun juga. So kalau boleh biar ada VTT sekali lah. Okay, untuk nampakkan kita punya TikTok tu betul-betul genuine lah. Alright. Soalan seterusnya. Uh,
untuk dapat Infinity Commission, minimum commission 200 sebulan, auto dapat Infinity Commission atau kena upgrade secara manual. So, soalan yang bagus daripada Tuan Yahya. Commission kita cecah saja 200 sebulan. Yang commission top up, dia akan di-upgrade. Company akan upgrade kita secara automatic. Okay? Kita tak perlu upgrade manual. Kalau dulu, waktu zaman saya buat awal-awal dulu, memang kena upgrade manual. Sekarang ni dia dah auto. Dan kalau dulu, kalau nak tahulah sekadar untuk info, kalau dulu kita nak upgrade kepada junior center, kita kena bayar 12,000. Tak silap saya lah. Untuk dapat upgrade kepada junior center. Kalau service center, 20,000 lebih. Kalau tak silap saya. Dan kalau branch, 100,000 lebih. Kena beli SIM card berharga 100,000. And then barulah kita boleh upgrade kepada branch. Tapi sekarang ni tak perlu. Sekarang ni semua dah percuma. Kita perlu cecah income, certain income saja untuk kita dapat commission infinity. Mungkin ada yang belum tahu. Dalam Tuan Wow bukan sekadar tier 1, tier 2 dan tier 3. Dia boleh dapat income tier 4 dan juga infinity. Bila kita dah upgrade kepada pangkat-pangkat yang tertentu. Contohnya macam soalan Tuan Yahya tadi. Income 200, upgrade kepada junior center. Income 500, company upgrade automatic kepada service center. Income 3,000, company upgrade kepada branch. So, commission makin lama makin besar lah. Alright, so itulah dari segi upgrade tadi. Okey, tadi Tuan Hazim ada beritahu dalam live kita tak detailkan tentang Tuan Wow, tapi bila audience check dalam konten TikTok ada info Tuan Wow. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah sebab saya pun macam tu jugalah. So basically dekat dalam live saya akan share juga pasal Tuan Wow tapi tak terlalu detail. Contohnya bagi tahu percentage, commission, tier 1, tier 2 saya tak share terlalu detail sebab dekat situlah TikTok mungkin akan trigger violation tu. Sebab tu saya tak share terlalu detail. Tapi saya still cerita tentang Tuan Wow secara ringkas. Untuk detail tu dia akan dengar penerangan pukul 9 malam dalam sesi webinar. Alright, so ada lagi soalan? Masih bersemangat lagi ke? Mungkin Tuan Nazmi ada nak tambah apa-apa sebelum kita menutup tirai malam ni? Okey, kalau tanya saya sebelum tutup tirai malam ni, at least lah, okay, dah nak tidur lah ni kan semua orang. At least kita kena ada kosongkan jadual lah. Tak semua orang dah ada rutin hidup, tapi tak semua orang ada jadual. So kosongkan satu masa, tak kisahlah masa bila-bila, ikut saranan Tuan Hazim tu. Satu masa di mana kita boleh fokus untuk kita buat tonton, tak kisahlah buat posting ke apa kan. Satu masa je 30 minit ke 1 jam saja sehari. Kan untuk kita start, at least kita start. Jangan fikir kita start terus dapat hasil, no. Tapi at least kita terus bermula. Okay, tu antara tips yang saya boleh bagi. Yang kedua, try untuk explore lah TikTok live. Tengok orang lain dan try. Sebab bagi saya sendiri, TikTok live ni benda yang sangat bagus, sangat sangat berkesan lah buat masa sekarang. So, sementara ianya berkesan, kita manfaatkan. Setahun akan datang, kita tak pasti TikTok live akan berkesan lagi ataupun tak. Okay, 6 bulan akan datang, kita tak pasti. 3 bulan akan datang pun kita tak pasti. So, sementara berkesan, kita manfaatkan. Jangan bila dah hilang kesan, baru kita nak buat, kita dah terlambat lah. Okay, so antara sedikit tips saya lah. Okay, pakai tu. Betul. Okay. So selagi mana TikTok live ni boleh dimanfaatkan, kita manfaatlah sebaiknya. Bayangkan pengalaman Tuan Nazmi sendiri. Dalam sebulan Tuan Nazmi pernah daftar 100 orang, betul tak? 100 lebih sikit. Ah, 120 100 100 saya lebih. tak ingat lah. Hasil Tapi daripada kalau yang jual SIM card, kalau kita tengok, based on saya tengok kan, yang kalau boleh orang beli SIM card sebulan, pernah pergi sampai 100 setengah SIM card. 150 100 setengah something. yang beli SIM card Yang dalam register lah masa satu. sebulan. So itu antara testimoni yang apa kata recommended lah kita semua buat. So itu testimoni depan mata. Jadi saya nak jawab soalan yang terakhir lah. Okay, soalan yang terakhir daripada Tuan Shofi. Misal kata nak buat strategi cucuk sate, jika satu akaun tu dah naik secara original, nak buka akaun kedua dan dengan beli SIM card yang banyak. Okey, untuk soalan Tuan Sofi ni ada dua persoalan yang saya nak rungkai. Yang pertama ialah
sekarang ni dah tak ada dah beli SIM card untuk kita upgrade pangkat. Sebab sekarang ni memang H2 naikkan pangkat kita based on income kita. So dia tengok usaha kita sampai satu tahap dia akan naikkan secara automatik. Dah tak ada dah yang macam sebelum ni dah beli SIM card. Kecuali untuk naik branch sahaja. Untuk naik branch ada pembelian SIM card. Jadi itu untuk soalan yang pertama. Untuk yang kedua ialah tentang cucuk sate tadi. Okey, sebenarnya untuk strategi cucuk sate, okey, mungkin ada yang baru nak faham. Tuan Wow ni dia ada income tier yang pertama 10%, tier yang kedua 3% dan tier yang ketiga 13%. Bila kita buat cucuk sate, prospek yang kita daftarkan tu di bawah akaun yang ketiga, kita boleh dapat 26%. Terus, betul tak? Tetapi itu untuk buat cara tu dia ada pantang larang dia. Kalau dulu mungkin boleh, tapi sekarang pada saya kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab bila kita buat tiga account terus dan pada masa yang sama kita fokus menaja pada akaun yang ketiga sahaja dan kita abaikan akaun pertama dan akaun kedua, berkemungkinan akaun ketiga tu akan naik pangkat dulu. Sebab sekarang ni company naikkan pangkat secara automatic based on income. Jadi katakanlah akaun 3 naik pangkat dulu, lebih tinggi pangkat berbanding akaun yang pertama dan akaun yang kedua. Jadi rugi untuk akaun yang pertama dan akaun kedua tu sebab akaun pertama dan kedua dia tak dapat income infinity. Dia tak boleh dapat override. Jadi sebab itulah saya akan pesan pada tim saya naik satu persatu. Contoh, akaun yang pertama naik dulu JC, Junior Center. Lepas tu baru buka akaun kedua. Pastikan akaun kedua naik JC, baru buka akaun ketiga. Pastikan akaun ketiga naik JC, baru bermula balik akaun yang pertama. Pastikan service center, service center, service center. Step by step lah. Okey, sebab kita nak elakkan override. Sebab sekarang ni kalau dulu kita boleh beli SIM card untuk kita pilih income akaun mana yang kita nak naikkan, tapi sekarang ni tak boleh. Sekarang ni kita kena naikkan ikut based on income. So sebab itulah kena berhati-hatilah. Kalau nak buka tiga akaun, pastikan dia naik step by step. Okey, banyak soalan hari ni. Untuk income 3K berapa customer yang perlu dicari untuk setiap bulan? Baik, faham. Okey, thank you. Okey, untuk soalan yang ni, Tuan Azmi nak jawab soalan yang terakhir yang ni. Boleh tak? Soalan daripada Okey, Yani. soalan ni sebenarnya soalan gila lah. So, kalau tanya saya sendiri, nak dapat 3K sebulan dekat satu account saya bercakap tentang satu account, kita kena tengok tau kekuatan tim kita ada berapa semua. Kita kena tengok kekuatan tim kita ada berapa. So, kalau benda ni quite complicated sebab bisnes ni dia bukan direct saja, faham tak? Dia bukannya macam tu, tapi bisnes ni berkembang, faham tak? Kalau kita kira seorang-seorang ke bawah, lain pengiraan dia. Kalau kira tim yang berkembang pula, lain pengiraan dia. Kalau berkembang, kita kena kira pula berapa orang yang berkembang. Selari tak perkembangan tu. Jadi, nasihat saya, jangan fikir complicated sangat. Cuba lengkapkan je dulu 20 pendaftaran basic. Okey? Lepas lengkapkan 20 pendaftaran tu, macam even Tuan Hafiz Arif cakap tadi, lengkapkan 20 pendaftaran. Dah settle 20, lengkapkan 100. Lepas settle 100, lengkapkan 400. Macam tu. Tu kalau Tuan Hafiz Arif cakap salah, tapi based on saya kira, kalau kita bekerja seorang-seorang, saya pernah buat calculation, kalau tier 3 kita dah 1,000 orang, tier 1 kita main strategi cucuk sate, tier 1, tier 2, tier 3. Kalau tier 3 kita dah 1,000 dan kita naik tu berperingkat yang betul, 1,000 orang kat tier 3 tu, dah boleh 10,000 dah. Dah boleh dah 10,000. Based on saya kira lah. Based on saya kira. Okay. Okey. Sebab soalan tu quite complicated sebab dia nak capai 3,000 ada banyak cara. Dia bukan satu cara. Berapa Betul. akaun kita buka, berapa banyak kita nak berkembang, straight ke bawah ke, melintang ke, berapa perkembangan yang Salah satu application. cara yang ni boleh Google dekat boleh Google calculator Tuan Wow. Kita sebenarnya dekat dekat dalam kita ada buat satu calculator untuk kirakan macam mana nak dapat income sekian-sekian. So just masukkan je tier 1 berapa, tier 2 berapa. Kita ada calculator tu. Okay, Ini boleh calculator tengok. betul-betul jawapannya lebih tepat tu. Ah,
Kat mana calculator tu? Sekejap kita boleh search sebenarnya. Sekejap. Calculator tu kita just Google je. Sekejap. Halim buat mana? Halim buat. Ni yang calculator turn wow ni. Search macam ni and then dia ada satu, dia akan keluar kat sini lah. Kalau kita pangkat bis, kita masukkan bis. And then tier 1 contohlah kita nak letak tier 1 20. And then bila berlaku 20 ni jadi 2. ah, Contohlah ni kalau kita buat duplikasi 20. Ni jadi 2, jadi 20 dah tak 20 berapa? Contoh lah saya buat contoh ya. Ni contoh. Kalau sini kalau masing-masing top up berapa? Kalau masing-masing tier kedua 20. Ini tier 1, ni tier 2, ni tier 3. Sekejap Top up, contoh dah top up 60. So kita boleh buat lah. Macam ni contoh 20. Tier 2, 200, tier 3, 2000. Berapa income kita? Kalau semua top up 60, income kita 15,000. Contoh lah ni. So kita boleh guna calculator ni untuk buat kiraan. So total 16,000. So kita boleh buka calculator ni. So, saya rasa itu saja untuk malam ni. Kita pun nak dekat pukul 11. Esok pun ada yang bekerja ni. Alright, so terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi luangkan masa untuk malam ni. Semoga apa yang kami share pada malam ni dapat apa kata memberi manfaat. Dan saya minta jasa baik anda semua yang ada masih ada lagi dalam ni untuk bagi feedback dalam grup supaya kita nak bagi orang lain yang tak join malam ni rasa rugi. So kita nak bagi feedback. Kalau boleh screenshot dulu. Mungkin masing-masing boleh buka kamera, screenshot dan boleh share apa orang kata feedback apa yang ilmu yang dapat malam ni. Semoga bila kita share, bila orang lain terinspirasi daripada apa yang kita share tu, kita pun boleh dapat pahala juga. Alright. So mungkin boleh buka kamera dulu, kita screenshot rakan-rakan kita yang ada pada malam ni, boleh kita tengok muka. Baru saya kenal muka Tuan Yahya macam mana. Handsome Tuan Yahya kita. Tuan Yunus. Baru saya tahu orang daripada jauh. Muka macam mana. Alfian. Tuan Alfian. Rupanya Tuan Alfian ni orang yang dah lama ni. Orang dah hebat ni. Kita tengok apa dia pakai. Ni pun kita tahu dah. Ni orang-orang hebat ni. Okey, apa lagi? Ah, So Tuan Badril, okay, boleh tak masing-masing? Tak apa, yang tak dapat buka kamera tak ada masalah. So boleh tak screenshot gambar ni? Lepas tu kita share dalam grup feedback apa yang kita dapat ilmu pada malam ni supaya rakan-rakan yang lain yang tak join minggu depan dia kena join juga. Alright, so itu saja. Semoga saya harap apa yang saya share tadi apa boleh dapat manfaat. Masing-masing boleh apply apa yang dia ajar. Ingat pesan saya, masing-masing lepas habis sesi ni buat jadual. Okay, itu yang paling penting. Buat jadual and then boleh apa boleh start buat live lah. Okay, insya-Allah. Semoga apa yang dia share ni apa yang saya kongsikan tadi dapat masing-masing dapat ikut dan pada masa yang sama saya nak ambil kesempatan ni kalau ada kesilapan sepanjang saya buat sharing tadi saya minta maaf, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja, terima kasih sekali lagi, semoga korang semua dimurahkan rezeki, semoga korang dapat manfaatkan betul-betul peluang yang ada depan mata ni dan semoga seorang semua dapat berjaya dunia dan akhirat. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. wabarakatuh. Thank you, thank you. Jangan lupa bagi feedback dalam grup Thank you guys. Thank you, thank you.